Assalamualaikum, saya Dr. Anissa. Saya merupakan pakar perubatan keluarga dan saya juga merupakan timbalan pengarah urusan klinikal di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia. Jadi bulan ni kita nak berbincang tentang hipertensi ataupun darah tinggi. So darah tinggi ni adalah sesuatu penyakit yang sangat berbahaya sebenarnya jika tidak terkawal. Jadi apa itu hipertensi ataupun apakah dia darah tinggi? Ia adalah di mana jika kita ambil you punya tekanan darah, ia adalah lebih daripada 140/90. So 140/90 ni jika berlaku lebih daripada 2 kali, kita akan memberi diagnosis ataupun dilabelkanlah sebagai penyakit darah tinggi. Jadi penyakit darah tinggi ni apa yang bahaya adalah dia boleh ada komplikasi. Jadi komplikasi inilah yang kita nak elakkan, seperti sakit jantung, seperti stroke, sakit buah pinggang dan sebagainya. Tapi jangan risau, sebenarnya kita boleh kawal tekanan darah kita melalui beberapa cara. Jadi antaranya adalah you kena check lah ataupun perlu ada rawatan secara berkala. Jika tidak serius ataupun tidak terlalu tinggi, ia boleh dikawal dengan cara gaya hidup yang sihat. Jadi amalkan pemakanan yang sihat, kurangkan garam, kurangkan gula, kurangkan lemak, makan secara sihat, suku-suku separuh, dan juga exercise ataupun bersenam mungkin 30 minit selama 5 hari dalam seminggu adalah yang terbaik. Jika perlu makan ubat untuk kawal tekanan darah tinggi, perlu ada rawatan secara berkala dan dengan nasihat daripada doktor, kerana yang penting tekanan darah yang terkawal mengelakkan daripada penyakit-penyakit dan komplikasi yang lain. Jadi kita mahu semua hidup secara sihat dan sejahtera. Jadi tekanan darah tinggi ni dia sebenarnya tak ada simptom sebenarnya, tapi sekiranya dia dah terlalu tidak terkawal, ada orang yang ada simptom. So simptom dia kalau yang saya kata komplikasi tadi, sakit dada, mungkin dah kena stroke. Tapi yang paling common yang patient cakap kat saya, sakit kepala. Tapi sebenarnya dia tak ada simptom. Sebab tu kebanyakan tekanan darah kita tak perasan sebab kita rasa kita sihat. Sebenarnya tekanan sudah tinggi. Jadi bagi soalan yang kedua tu, adakah orang tua-tua saja? Tidak. Malangnya sekarang makin lama makin muda. Kalau tanya saya lah kenapa dekat klinik, adalah sebab kehidupan yang tidak sihat lah, termasuk makan, exercise yang kurang, kita panggil sedentary, dan juga termasuk stres juga. Jadi ketiga-tiga ni kita kena kawal. Pemakanan yang mungkin paling utama saya rasa, especially yang garam yang terlalu tinggi. Okey, tapi ada juga sebab-sebab yang lain yang kurang berlaku tapi ada berlaku juga, iaitu kalau you ambil ubat-ubat terlarang seperti dadah boleh naikkan, ubat-ubat yang terlarang yang lain juga. Jika you ada penyakit seperti kita panggil penyakit endokrin yang lain, dan juga you ada masalah buah pinggang pun boleh ada tekanan darah lah yang tinggi. Tapi yang paling utama saya nak cakap kat sini kehidupan lah, kehidupan yang boleh menyebabkan tekanan darah yang terlalu tinggi. Okey, ada yang tanya tak ada side effect ke doktor? Biasanya masyarakat kita ni dia takut sangat side effect ubat. Sebenarnya yang lagi berbahaya adalah komplikasi daripada tekanan darah yang tidak terkawal. Jadi kita lagi sarankan you makan ubat, kita akan monitor, kita akan tengok setiap kali kita ambil darah, kita akan tengok keadaan you macam mana. Jadi kalau ada side effect mungkin kita tukar, kita akan membuat secara terkawal lah. Daripada tak terkawal, you tak makan ubat, tapi you dapat stroke, sakit jantung ataupun sakit buah pinggang, itu yang kita tak nak. Sebenarnya pesakit ataupun yang bukan pesakit pun, ahli keluarga boleh monitor tekanan darah dekat rumah. Make sure beli set BP yang betul lah. Dia ada banyak jenis, so make sure yang ada cuff. Dia ada, mungkin you boleh Google tengok yang sesuai untuk ambil tekanan darah dekat rumah. Dan you boleh buat sebelum jumpa doktor. Kalau you nak jumpa doktor 3 hingga 7 hari sebelum jumpa doktor, you boleh buat bangun pagi dan sebelum tidur you boleh buat. And you boleh dengan beberapa keadaan lah. Kalau you stress, tipu you ambil memang akan tinggi. Okay, so bila you bangun pagi, dah pergi toilet semua, duduk you punya belakang dekat kerusi, okay, and then you letak tangan atas meja, you duduk sekejap, kurang-kurang 3 minit lah. Kita sarankan 5 minit ambil tekanan darah. Okay, lepas tu kita repeat balik sekali lagi. Tunggu sekejap,
dalam 2-3 minit, ambil sekali lagi. Biasa yang pertama tu tinggi lah. Tapi kita abaikan yang pertama yang tinggi tu, kita tulis tekanan darah yang ada. Sebenarnya you boleh check tekanan darah kat rumah, dan doktor suka dan sarankan you check tekanan darah di rumah. Jadi bagi yang sendiri ada appointment ataupun mak bapak yang akan pergi appointment doktor, 3 hingga 7 hari adalah waktu terbaik untuk you ambil tekanan darah. Jadi kalau you ada set BP, okay, you pastikan belakang rested, tangan pun rested, you ambil you punya tekanan darah, tapi you kena tunggu sekejap, tunggu 5 minit, 2 minit, relax dulu, okay. Kaki pun kena posisi dekat bawah lah, jangan silang kaki, okay. And then pastikan tiada merokok setengah jam. Biasa kita suruh bangun pagi lah, bangun pagi tak merokok, tak ada makan, tak ada exercise dalam setengah jam sebelum tu. Kalau tidak, dia akan mungkin tinggi sedikit. Jadi bila dah letak cuff, tekan, ambil tekanan darah, okay, dia akan ada bacaan dia, okay. And then selepas tu repeat sekali lagi, mungkin tunggu 2 minit, repeat sekali lagi, ambil tekanan darah, dan bagi catatan untuk doktor. Jadi bagi catatan untuk doktor, sekiranya lebih daripada 135/85, itu tidak terkawan lah. Measure your blood pressure accurately, control it, and live longer.